Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar pada hari ini. Jadi selamat datang ke Citra X-Play Studio di mana sebuah platform podcast digital yang akan membincangkan isu-isu semasa berkaitan teknologi baharu, budaya digital dan masa depan industri kreatif. Jadi saya hos anda pada hari ini yang bernama Wan Muhammad Irfan Ifki, dan dalam episod khas kali ini kita akan membincangkan satu topik yang semakin besar pengaruhnya di peringkat global, iaitu masa depan e-sports, inovasi, kuasa dan ekonomi digital. Kalau kita lihat beberapa tahun sebelum ni, permainan video sering dianggap sekadar hiburan. Namun, hari ini, e-sports telah berkembang menjadi industri profesional yang melibatkan pemain, pasukan, penonton, penaja, pelabur dan juga syarikat teknologi. Malah, e-sport kini menjadi sebahagian daripada ekonomi digital melalui aktiviti seperti penstreaman langsung, pemasaran digital, pembangunan permainan dan penganjuran kejohanan berskala besar. Jadi bersama saya pada hari ini ialah dua orang panel jemputan, di mana panel pertama kita ialah Mawar Najwa dan panel kedua kita ialah Zaid Harith. Jadi mereka akan bersama-sama berkongsi pandangan tentang bagaimana e-sports ini berkembang, cabaran yang wujud serta peluang masa depan dalam industri ini. Baiklah, saya akan mulakan perbincangan bersama panelis pertama kita. Jadi soalan pertama saya, pada pandangan anda, bagaimana e-sports boleh berkembang daripada satu sub-budaya permainan kepada sebuah industri digital global? Okay, silakan panelis pertama kita. Okey, saya ucapkan Waalaikumsalam kepada host kita hari ini iaitu Wan Irfan Rifki, dan kepada panel kita yang kedua iaitu Encik Zaid Harith dan para penonton kita. Okey, baiklah. Pada pandangan saya berkenaan dengan soalan host kita itu tadi, perkembangan e-sport ni sebenarnya ianya menunjukkan bagaimana teknologi ni mampu mengubah sesuatu aktiviti rekreasi menjadi sebuah industri ekonomi yang besar. Okey. Pada awalnya, pada pandangan saya, pertandingan permainan video ini hanyalah melibatkan komuniti yang kecil. Namun, dengan kemunculan internet yang berkelajuan tinggi pada zaman sekarang, media sosial dan platform penstreaman, e-sport ini dia telah berjaya menarik audiens global. Okey. Seterusnya, apa yang menarik ialah e-sport ini dia tidak lagi bergantung kepada pemain semata-mata. Ia juga melibatkan pembangunan permainan, syarikat teknologi, platform penstreaman, pengiklanan dan juga pelaburan. Okey. Pada pandangan saya juga dari sudut ekonomi digital ni, e-sport ini telah mewujudkan juga ekosistem baharu yang menjana pendapatan melalui penajaan, pengiklanan, hak penyiaraan dan juga yang paling penting kandungan digital. Okey. Selain itu juga bagi saya e-sport ni ianya turut menyumbangkan kepada ekonomi kreatif. Mengapa saya berkata begitu? Kerana kita dapat melihat peningkatan permintaan terhadap pereka grafik, editor video, pencipta kandungan dan juga yang paling penting ialah pakar pemasaran digital yang juga terlibat secara langsung dalam industri ini. Okey, itu sahaja daripada saya berkenaan soalan itu tadi. Okey, terima kasih panelis pertama kita. Jadi seperti apa yang diterangkan daripada panelis pertama kita, berdasarkan pandangan tadi, jelas bahawa e-sport sebenarnya memberi impak yang lebih luas daripada sekadar dunia permainan. Tapi ia bukan hanya tentang siapa menang atau kalah, betul tak? Tetapi turut Ya, melibatkan pelbagai aspek yang penting dalam sebuah negara, seperti ekonomi, teknologi, kreativiti dan peluang pekerjaan. Okay, kalau kita lihat dari sudut budaya pula, e-sport ni sangat dekat dengan generasi muda. Ramai belia hari ini bukan sahaja bermain game tetapi juga menonton kejohanan, mengikut streamer, menyertai komuniti dalam talian dan menjadikan permainan digital sebagai sebahagian daripada identiti mereka. Jadi soalan saya yang seterusnya, bagaimana pula e-sport ni mempengaruhi budaya belia pada masa kini?
Okey, pada pendapat saya berkenaan soalan yang kedua adalah bagi saya e-sport ini dia telah mengubah cara generasi muda kini berinteraksi. Okay. Dan dianya membina identiti mereka. Contohnya lah, jika dahulu belia ini banyak sangat terlibat dalam aktiviti hiburan tradisional. Namun kini ramai belia yang membina komuniti melalui platform digital dan permainan kompetitif. Okay, dekat di sini juga kita dapat melihat perubahan persepsi kerjaya. Ramai anak muda kini melihat streamer, pencipta kandungan dan pemain profesional sebagai kerjaya yang berpotensi. Bagi saya, perubahan ini turut menimbulkan persoalan. Adakah budaya digital yang semakin dominan akan kurangkan interaksi sosial secara bersemuka? Ataupun adakah generasi muda sekarang terlalu bergantung kepada dunia maya? Inilah isu yang bagi saya lah yang perlu kita ketengahkan, yang perlu kita lihat secara kritikal apabila kita nak membincangkan berkenaan pengaruh sosial e-sport terhadap budaya belia. Oh, satu pandangan yang sangat baik yang telah diterangkan oleh panelis pertama. Saya pun setuju bahawa e-sport membawa peluang, tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh menutup mata terhadap cabarannya yang akan menjadi satu halangan lah kan. Jadi sekarang ini saya akan beralih kepada panelis kedua kita iaitu Encik Zai Harith. Walaupun e-sport semakin popular dan dilihat sebagai industri masa hadapan, terdapat juga kebimbangan berkaitan kesihatan pemain, ketagihan permainan tersebut, etika digital dan kestabilan model perniagaan. Jadi pada pandangan anda lah, apakah isu utama dalam industri e-sports yang selalu yang perlu untuk kita beri perhatian yang dengan lebih fokus lah? Okey, baik. Terima kasih host dan panelis pertama, Puan Muhammad Irfan Rifki dan Mawar Najwa. Baik, boleh dengar ya semua? Jelas? Boleh. Okay. Baik, saya melihat terdapat beberapa profesional itu sendiri. Ramai orang melihat kejayaan dan hadiah lumayan yang dimenangi. Tapi balik tabir, mereka kurang menyedari tekanan yang dihadapi oleh pemain profesional. Kesan kepada kesihatan mental dan fizikal sekiranya tidak diurus dengan baik. Sebelum saya teruskan, boleh saya tanya, dengar tak? Boleh tak kalau saya minta untuk Encik Zai Harith terangkan balik apa yang isu pertama, sebab saya dengar setakat melihat kejayaan dan Okey, baik. Okey, baik host. Maaf, ada masalah rangkaian internet di tempat saya kan. Okey, baik. Seperti yang soalan yang diberikan tadi, saya melihat terdapat beberapa isu penting. Pertama ialah kesejahteraan pemain profesional itu sendiri. Ramai orang hanya melihat kejayaan yang dimenangi, tetapi di balik mereka kurang menghadapi oleh pemain. Latihan berjam-jam setiap hari boleh memberi kesan kepada kesihatan mental dan fizikal sekiranya tidak diurus dengan baik. Okey, boleh Okey, boleh terus. Boleh. Kedua, isu ketagihan permainan. Walaupun permainan video boleh meningkatkan kemahiran tertentu, penggunaan boleh prestasi akademik, hubungan sosial dan kehidupan hidup seseorang. Selain itu, terdapat persoalan tentang kelestarian modal perniagaan e-sports. Banyak organisasi e-sports masih bergantung kepada penajaan dan pelaburan luar tanpa penajaan negara itu sendiri. Persoalannya, jika penaja menarik diri atau ekonomi mengalami kemelesetan, adakah organisasi tersebut mampu bertahan dalam jangka masa panjang? Dari aspek tadbir urus pula, industri ini perlu menangani isu penipuan, manipulasi keputusan pertandingan serta penggunaan perisian tidak sah yang boleh menjejaskan integriti sukan elektronik.
Kembali kepada host. Betul, betul. Isu ini memang penting kerana kejayaan industri e-sport ni tidak boleh diukur melalui keuntungan semata-mata. Selain itu dalam dunia e-sport ni juga pengaruh media sosial juga sangat-sangat kuat. Jadi streamer, pemain profesional dan pencipta kandungan ni mempunyai pengikut yang ramai, terutamanya dalam kalangan remaja dan belia. Jadi sebab itu saya ingin sentuh sedikit tentang etika digital. Saya ingin menanyakan pada panelis kedua kita iaitu Cik Zaid Harith, pada pandangan anda, sejauh mana pentingnya profesionalism dan etika dalam dunia e-sports hari ini? Okey, baik. Terima kasih host. Betul, dalam era media sosial, streamer dan pempengaruh mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengikut mereka ataupun followers mereka. Oleh itu, mereka perlu bertanggungjawab terhadap kandungan yang dikongsi, isu seperti bahasa toksik, kandungan tidak sesuai, promosi perjudian dan penyalahgunaan pengaruh digital amat-amat perlu untuk kita beri perhatian. Ini menunjukkan bahawa kejayaan industri e-sports ini bukan hanya bergantung kepada keuntungan ekonomi sahaja, tetapi juga bergantung kepada tahap profesionalisme dan etika pemain industri itu sendiri. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya ingin membawa topik ini kepada satu aspek yang sangat penting, iaitu masa depan pekerjaan. Di sebalik satu kejohanan e-sport ni, terdapat ramai individu yang terlibat seperti jurulatih, pengurus pasukan, penganalisis data, pengulas pertandingan, editor video, dan pakar pemasaran digital. Jadi pada pandangan panel-panel sekalian, apakah peluang kerjaya yang boleh diterokai oleh generasi muda dalam industri e-sports pada zaman kini? Okey, baiklah. Saya dululah ya. Okey, bagi saya lah, ramai orang ramai orang kini, dia menganggap kerjaya e-sport ni hanya terhad kepada pemain profesional sahaja. Namun bagi saya, hakikatnya industri ini dia menawarkan peluang pekerjaan yang sangat luas. Okay, antaranya ialah jurulatih e-sport, penganalisis data permainan, shortcaster atau pengulas, ataupun pencipta kandungan, streamer, pengurus media sosial dan penganjur kejohanan. Okay. Betul tu Mawar. Selain itu, terdapat juga permintaan terhadap pembangun grafik, jurutera perisian dan pakar teknologi yang menyokong ekosistem e-sport itu sendiri. Ini menunjukkan bahawa e-sport sebenarnya berkait rapat dengan revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Bagi memperkukuh kedudukan Malaysia dalam ekosistem e-sport global masa kini, saya sebagai panelis kedua mencadangkan agar lebih banyak program pembangunan bakat diperkenalkan di sekolah, kolej dan universiti bagi melahirkan lebih banyak bakat di dalam e-sport secara profesional. Selain itu, kerjasama antara institusi pendidikan, industri dan komuniti juga perlu diperkukuh bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Selain itu, saya juga rasa kerajaan boleh memperluaskan pelaburan dalam infrastruktur e-sports, hub inovasi digital dan program sokongan kepada syarikat pemula dalam industri permainan digital. Okey, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat bermakna daripada kedua-dua panelis kita. Jadi apa yang saya boleh simpulkan, e-sport bukan lagi sekadar permainan video atau hiburan masa lapang. Ia telah berkembang menjadi sebuah industri digital global yang memberi kesan besar kepada ekonomi, budaya belia dan pasaran pekerjaan masa hadapan. Namun begitu, perkembangan ini perlulah diurus dengan bijak. Sepertinya isu kesihatan mental dan fizikal permainan, ketagihan permainan, etika digital, integriti pertandingan dan kelestarian perniagaan tidak boleh dipandang ringan. Jika semua pihak memainkan peranan termasuk kerajaan,
institusi pendidikan, permainan industri dan komuniti, e-sport berpotensi menjadi salah satu pemacu penting dalam ekonomi digital Malaysia. Akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua panelis atas pandangan dan analisis yang sangat menarik. Terima kasih juga kepada para pendengar kerana sudi mengikuti episod khas Citra X-Play Studio pada hari ini. Saya, hos anda, ingin mengucapkan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Teruskan berfikir secara kritikal, gunakan teknologi dengan bijak dan jangan lupa bahawa masa depan digital sedang dibentuk oleh generasi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.